Tak ada nak paksa Allah Ta'ala terima, tetapi merayu supaya Allah Ta'ala terima. Tak dia tak terima kau semaya dah. Tak patut jadi Tuhan tak terima kau semaya dah. Dia mau siapa? Kita nak paksa Allah Ta'ala. Dah mu nak suruh aku terima, mu nak suruh aku terima amalanmu, mu buat kerja dengan ilmu lah. Aku suruh lagu ni, aku suruh lagu ni, aku suruh lagu ni, aku suruh lagu ni. Mu jangan buat ikut suka hatimu. Arwah Ustaz Ismail Khamis, ketika dia menyampaikan ceramah kepada bakal-bakal haji di Masjid Tamadluh, dalam ceramah dia tu ada seorang makcik tanya. Dia kata, Ustaz, dia kata, makcik ni naik nama dah. Cuma orang kata kalau makcik tak boleh sifat 20, tak sah makcik pergi haji. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa-siapa dia yang meramaikan mari semaya Jumaat, mari dengan orang yang ajar, mari iktikaf, mari membantu urusan-urusan masjid, mikir bagaimana nak bangunkan supaya masjid ni jadi hebat, beri sokongan moral, beri sokongan idea, hikmah, tenaga dan bagai-bagai, kerana untuk menunjukkan kehebatan rumah Allah Ta'ala berbanding dengan tempat lain. Semua itu memerlukan iman. Kalau orang tak ada iman, dia tak percaya. Masjid buka kau tutup kau, ada orang semaya kau tak ada semaya kau, ada orang bar kau tak ada bar pun dia tak percaya juga. Allah Rabbiyakan. Jadi sebab itu kita kena banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih meletakkan iman, nikmat iman dalam hati kita. Syukur banyak-banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur dengan Allah Ta'ala, kerana semua kita sedia maklum, hari ini adalah tahun baru Hijriah. Masuk maghrib ni hari yang kedua dah. Tuhan masih lagi memberi peluang, ruang kepada kita untuk kita menambahkan ibadat dengan dia. Ini menunjukkan Allah Ta'ala masih kasih dan sayang. Aku tahu mu dosa banyak, aku tahu mu silap banyak, aku tahu mu salah banyak. Jadi aku bagi ruang lagi kepadamu untuk memenuhkan sisa-sisa hidupmu dengan bertaubat dan beristighfar kepada aku. Kita kabarkan itu semua. Ataupun mari tahun baru berlalu dengan begitu, habis mari pula, habis mari pula. Tak fikir ke kita, sahabat-sahabat kita yang seumur dengan kita, lama dah kembali ke rahmatullah. Di usia kita ni, Allah Ta'ala masih lagi bagi nikmat sihat. Allah Ta'ala bagi lagi nikmat lapang. Kita boleh meninggalkan urusan-urusan kerja kita dan mari duduk di masjid ni dengar orang ngajar. Sama ada kita faham, kita reti, ataupun masuk tak masuk, bab lain. Sekurang-kurangnya aku meletakkan diri aku dalam halaqah ilmu, yang mana halaqah ilmu ini 700,000 para malaikat memayungi dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bagilah rahmat kepada mereka, ya Allah. Mereka tidak berdosa, tak pernah melanggari perintah Allah. Sudah tentu doa mereka dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita mari masjid, kita berasa tenang. Kita mari masjid, kita berasa hilang stres. Kita mari masjid, kita berasa damai. Kita mari masjid, berasa relax. Lapar kepala kita. Setengah-setengah orang dia bila jejak kaki boleh mari masjid, dia berasa tenang. Dia berasa tenang. Mungkin perasaan ada dalam hati kita, tapi kita nak cerita kat orang tak erti, tak boleh. Kita tak boleh nak cerita kat orang. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Syukur kita mari masjid. Apatah lagi dibayangkan kuliah-kuliah agama ni adalah merupakan taman-taman syurga. Kita rajin dengar kan orang kata gitu kan. Tak ada lah tempat yang paling Allah Ta'ala suka dan mulia kan masjid lah. Tapi tempat yang paling Allah Ta'ala tidak suka ialah pasar, kedai. Kita pun balik, tempat kita paling suka sekali kedai, tempat kita panas pedih sekali sejid.
Tapi tak mungkin jadi gitu. Sebab orang mari masjid, Allah Ta'ala campurkan sakinah, ketenangan. Allah Ta'ala tiup orang duduk dalam masjid yang dengar orang ngajar taman-taman syurga. Allah Ta'ala tiup angin-angin daripada syurga. Angin sepoi-sepoi bahasa, bayu, sejuk. Allah Ta'ala tiup. Orang duduk di dabung, dia rasa relax duduk di tempat peranginan sana. Tempat air terjun, relax aja. Tetapi orang tak merasai lagi bila mau duduk dalam masjid, satu tempat yang cukup damai. Kerana aku meniupkan angin-angin syurga. Oleh kerana kita terlampau asyik duduk di taman-taman syurga, Allah Ta'ala tiup dengan angin. Sebab itu kita beralih. Gini ke? Pasal duduk dalam taman syurga. Nak pula angin tu angin tepi dinding, angin dia kuat-kuat. Nak je. Tapi kalau angin duduk depan ni kurang sikit. Pasal dia sakit belakang. Beruntunglah orang boleh dinding dengan dia. Bapa ya ustaz, hamba ke kalau dengar orang ngajar tak dia boleh ikut ini gotan. Alhamdulillah. Demo tu sapa ke lepo yang mengasyikkan. Jaga orang nak ya. Ke demo boleh pun duduk jenis selalu, demo makam tinggi. Nak ya. Bertidak tok bila qomat. Nak ya gelas lalu ustaz tak tahan. Dia makan dalam baik. Dak jalan sungguh. Tuan-tuan tengok orang duduk kedai 3 jam je nego. Tuan-tuan kerja dengar, demo je nego kedai. Tak ada. Kohor panas ada. Mula-mula duduk molek duduk. Pah tu waktu bit, hok ni waktu bit, hok ni waktu bit. Demo kecil molek. Kohor panas ada. Pasal Allah Ta'ala tiup angin neraka. Gila isu. Ambo je royak ya. Waktu lama duduk. Padahal kita pergi beli minum-minum pun kelik ni nak kos kerak hari duduk. Tak panas apa. Bening bergelegok dong. Nak ya. Nampak dak angin neraka. Nak pulak musim lah ni. Kau kuat angin neraka. Kau tahu kau ni lah. Dia minta seroyak lah. Pamak pun kau tak begitu kan. Nampak? Kau panas dah ni. Boleh faham tuan-tuan? Mudah tengok anggap belakang macam ni. Tak rajin lagi yang pergi kuliah masjid mana-mana ke start mula-mula tu hanguk song. Bagus tu pandai lama mari jauh dabung pun. Terima kasih tuan-tuan bagi respon yang cukup baik. Cara angguk. Tak tahulah dia mau faham dia tahu. Kena dah. Tak ni aku tahulah 2 lakoh tapas lalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bibit-bibit keimanan yang Allah Taala letakkan dalam hati kita. Jagalah molek, suburkan molek. Jangan biarkan iman ini keluar daripada hati kita. Jaga molek. Bagaimana mu nak jaga imanmu? Jagalah amalmu. Jagalah amalmu, nescaya mu akan terjaga imanmu. Andainya aku berbekalkan dengan iman, andainya engkau tidak beramal, engkau tidak memiliki ilmu, nescaya imanmu akan luntur. Yang paling aku takut sekali, takut di akhir hayatmu tidak ada iman dalam hatimu. Jelucu dia gitu tuan-tuan. Buah iman ialah ilmu, buah ilmu ialah amal. Nak buktikan bahawasanya mu yang ada iman ke tak ada, kuat setara mana, banyak setara mana, diukur dengan ilmu. Kalau dah ilmu tak ada, ilmu asas, ilmu fardu ain tak ada, bagaimana kamu nak beramal ibadat dengan sebaik mungkin? Wal amalu bila ilmin la yakun. Imam Ghazali kata, wal amalu bila ilmin junubun. Imam Ghazali kata, siapa dia yang rajin beramal ibadat, belum bah mayat dah nak royak kedai nang syekh model. Siapa tu bila lagi tak masuk waktu lagi. Ikut kawal. Bang. Ya. Suruh bukan ekor, 7 ekor. Tak muntasa ya. Dia 7 kau tepin lagi. Ngelah kali proses sepong jadi. Hebat. Tapi ada ilmu ke tak? Bila mau amal ibadat tanpa ilmu la yakun, Tuhan tak terima.
Wal ilmu bila amalin. Mu ada ilmu tapi mu tidak beramal dengan ilmumu. Junubun, goyo le malik. Bukan semua orang aku bagi ilmu. Bukan semua. Mu yang aku bagi ilmu tapi mu tak seamal ilmumu. Muslimin muslimat semua, muslimin nak babit dan tak ada ilmu. Muslimin muslimat tahu tak mari sembahyang Jumaat di masjid ni Tuhan suka. Ilmu tu. Muslimin muslimat tahu tak mai dengar orang ngajar ni adalah fardu. Tahu tak? Ilmu tu. Dia mau nak tunggu ilmu setahun mana? Dia mau nak tunggu ilmu setahun. Dia mau tahu tak orang tak semaya tu hebat dan aku? Tahu tak? Ilmu tu. Dia mau tahu tak orang mari semaya duduk sah hadapan pala banyak? Tahu tak? Tahu. Dah ada ilmu setahun mana? Nak ilmu setahun mana lagi? Ya, moga kita tak ngaji kalau harap kan, moga kita tidak terimek kan, moga kita tidak ustaz kan, moga kita mana ada ilmu. Ilmu asas dia. Tak boleh nak beza antara haram dengan halal. Asasnya kita tahu hak benda yang Allah Taala larang, benda Allah Taala suruh. Hak mendalami lagi itu bab lain. Itu bab lain. Tetapi asasnya kita tahu, kita orang Islam kena sembahyang. Dan kita tahu sembahyang itu 5 waktu. Dan setiap waktu kita tahu zuhur berapa rakaat, asar, maghrib, isyak, subuh. Orang panggil kepada dia lagi tu. Orang tak panggil ilmu tu tuan-tuan. Hak nak lebih lagi bab lain. Kita ada motosikal. Siapa kedai tepi stesen kereta api. Dia lah daripada sini. Sekenar tak ada. Lampu tak nyala. Tayar botok. Ring karat. Tapi siapa ada stesen? Nak molek lagi cerita lain. Asasnya ada motor ke tak? Ada. Demo tak ada kau sekarang. Ibarat gitulah tuan-tuan. Demo nak comel lagi motosikal, itu bab lain. Demo nak bobos segenar. Demo nak tukar pelano. Demo nak suruh kilat ring. Dia mau nak suruh nyala lampu, itu bab lain. Tapi asasnya motosikal dia mau boleh naik dah. Koho-koho lah. Noreh-noreh jual puk, beli bateri. Tak cukup puk kita, dia ambil puk orang. Kawan bukan nak curi sangat, nak cukup puk kawan. Ustaz tu ngajar apa aku tu? Dua pula suami puk orang. Dah kalau betul lah, minta maaf lah. Gua kawasan puk ke sini kan. Nampak? Boleh piti kupu-kupu kan? Tukarlah. Sekenar. Kupu-kupu piti, tukar pelano. Kupu-kupu piti, bubuh aksesoris biar jadi motor com. Asasnya kita ada motor. Mung nilayawi motor tak ada. Nak buh sekenar buh macam mana? Nak nyala lampu ke dia? Tak punggung. Ibarat gitu tuan-tuan. Kita sudah ada iman. Kita sudah ada iman. Kalau kita tidak ada iman, tidak melangkah kaki sini. Cuma sekalian ni kita nak suburkan iman kita itu adalah dengan ilmu yang mendorong supaya kita banyak beramal ibadat. Dalam masa yang sama, bila kita sudah memiliki ilmu, dengan ilmu itu boleh kita buat amal ibadat. InsyaAllah la'allakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan, kau terimakanlah segala amal perbuatan kami, ya Allah. Taqabbal, terima ya Allah. Tak boleh nak pasal Allah Ta'ala terima, tetapi merayu supaya Allah Ta'ala terima. Tak kata dia tak terima kau semaya dah. Tak patut jadi Tuhan tak terima kau semaya dah. Dia mau siapa? Kita nak pasal Allah Ta'ala. Buat kerja kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Sebab itu kita merayu dengan Allah Ta'ala, terimalah ya Allah segala amal ibadatku, sama ada ibadat khusus atau ibadat umum. Kalau tidak, rugi aku ya Allah di dunia dan di akhirat.
Dah mu nak suruh aku terima, mu nak suruh aku terima amalanmu, mu buat kerja dengan ilmu lah. Aku suruh lagu ni, aku suruh lagu ni, aku suruh lagu ni, aku suruh lagu ni. Mu jangan buat ikut suka hati mu. Mulakan dengan takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, mu baca Fatihah. Mu nak buat sosial ikut dia mu lah. Turut aku ajar, turut aku suruh. Ini orang panggil ilmu. Bagaimana untuk dapatkan ilmu itu? Sudah tentu dengan orang alim. Lagu mana mu dapat nak ilmu dengan orang alim? Mu marilah majlis-majlis orang alim. Dalam bahasa kampung, mari dengar orang ngajar. Ni mu nak beki amal ibadat mu. Lepas sembahyang maghrib, mu start motor pergi Kedah. Orang dia buka kitab sini. Tak logik dia akal langsung. Sembahyang maghrib 5 saf. Dengar orang ngajar 5 orang. Isya ramai pula. Semua hak kelik tu ada musyaqqah muzul syar'i ke? Atau pergi Kedah duduk minum air. Bila-bila dengar tengok orang bel ke tak isya. Pun mari sembahyang isya 8 saf pula. Tok guru bahasa ngajar 5 orang. Alim nak kau kita? Pelik mu, pelik. Lepas mu sembahyang mu doa dengan aku, mu minta nak syurga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Allah. Masukkan kami ya Allah dalam syurga. Allah Taala kata boleh. Memang aku buat syurga untuk popokmu. Aku buat syurga untuk popokmu. Boleh masuk syurga. Di dunia mu belajar-belajarlah, duduk di taman-taman syurga aku. Sesok mu tak kekok dah. Mana taman-taman syurga aku di dunia? Iaitu majlis-majlis ilmu seperti malam ni. Kabar-kabar mu minta nak masuk syurga, aku suruh training belajar duduk di taman syurga aku, mustaq mutu kelik. Mu hidup Kedah, mi goreng bahasa so, lepas tu TO tu suai sikit, takut tak ada isu. Bapa suka betul lah kau mana? Kau besok buat. Yang ustaz tahu tu, besok juga lah tu. Mereka kata, pelik sungguh. Saat ni pakat minta nak masuk syurga. Aku buka dah pintu-pintu syurga, taman-taman syurga. Pakat lagi kelik lah aku. Ambo pergi Kedah tuan-tuan. So kelamin ambo pergi. Masuk Kedah apa tanya ambo, restoran. Pak cik nak makan ke dia, Pak cik? Ambo ni goreng basah, lepas tu nasi kepi tarik dah. Oh, itu nak makan, kita tak siap makan, kita nak jaga malam ke. Malam tak makan. Takut gemuk. Syukur Pak dia, hak gemuk dah tu. Hak gemuk dah termakan. Nak kau tak tidur ke dia. Dia pun mari makan ni. Ambo pun start kereta pun pergi. Tuan Kedah kata apa? Gono habis dia tu start kereta pergi. Saat ni minta minum. Apa? Tok lagi dia kata, tu ada hal tu, takut ayah dia mati kau, ada kematian kau ke apa. Tak pernah berlaku lagu tu, minta makan pas lari. Saka baik tu Kedah. Malam esok pergi pula. Abang, mari pula dia tu abang. Pong duduk. Pak cik, malam ni kat dia pula pak cik nak kata. Malam ni nasi goreng kapung ya ustaz Muhtar kan. Telur mata. Air teko. Dia buat pun mata lebih. Amu pun start kereta pun pergi pula. Bini kata, kau tak segar abang. Dia tu semalam abang nak gitu. Tak kira mati cecah malam. Tak kira takut semalam ayah dia. Malam ni mak dia pula. Mana tahu. Pun malam esok yang 3 orang pergi pula. Agak-agak dia buat kata. Berembah. Dia tanya. Pak cik 2 malam dah minta. Sebenarnya ke dia Pak cik? Pelik Pak cik ni. Kau Pak cik tak apa segar. Nama. Kita pun gitu juga tuan-tuan. Tiap-tiap mari sembahyang maghrib, doa. Pun malaikat nak beri syurga. Allah Ta'ala nak bagi syurga. Allah Ta'ala nak memayunkan kita dalam syurga. Pun kita start motor, pun lari. Semalam ni tak apa kata kita ada musyaqqah, cerah perut. Ataupun apa-apa. Bini nak beranak. Tak kira tiap malam bini beranak. Kenapa? Inilah kali malaikat kata, ngong kakak. Cuma tak dengar ya. Kenapa?
Kau mana? Angguk macam asyik ni. Ya Allah, Ustaz royak tu. Malah esok tak kira dah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila begitu keadaannya, maka buah iman ialah ilmu, buah ilmu ialah amal. Amal. Rajin mari sembahyang. Rajin nolong orang. Rajin bersedekah. Rajin ngaji Quran. Dan mau dipahamkan ada kelas Quran sini berbagai-bagai peringkat. Rajin. Muna tahu amal ibadatmu tu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak, maka melihatlah buah yang akhir, buah amal ibadatmu ialah akhlak. Jelucu. Nak tahu imanmu tu iman yang betul-betul ke tak, tengok ilmu. Nak tahu ilmumu tu berfaedah ke tak, tengok amal. Nak tahu amalmu itu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak, tengok akhlak, perangai. Sebab itu Nabi dilahirkan untuk membaiki akhlak. Penapih dia duduk bawah. Akhlakmu dengan Allah, akhlakmu dengan makhluk Allah, akhlakmu dengan masjid, akhlakmu dengan manusia, akhlakmu dengan hayawan, akhlakmu dengan tumbuh-tumbuhan, akhlakmu dengan malaikat. Seluruh makhluk memiliki akhlak terhadap mereka. Hatta kita dengan malaikat pun kita kena ada akhlak, walaupun kita tak nampak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fis wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Baiknya malaikat dia cabut nyawa. Ada akhlak. Minta malaikat cabut nyawa, jangan cabut derah, cabut molek, cabut halus, manis. Akhlak dengan malaikat orang tak nampak. Akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan budak, semua ini menandakan mu ni diterima mayatmu ke tak, amal ibadatmu diterima ke tak. Tengok akhlak. Akhlakmu dengan isteri, akhlakmu dengan suami, akhlakmu dengan anak-anak pun kena ada juga akhlak. Walaupun kita pok, walaupun kita mak. Akhlak dengan orang alim, dengan orang jahil pun kita kena ada akhlak. Hatta dengan orang jahat pun kita kena ada akhlak. Kena ada akhlak. Tengok Nabi SAW. Orang hina dia, nak pergi sembahyang di masjid, setiap kali nak pergi masjid tu tahu semua bagai-bagai busuk tempat laluan Nabi. Jeng-jeng Nabi tak aku kena bau tak sehoyak. Kalau bahasa kampung nak ya perangai huduh masjid ni, buruk huduh orang kampung mandi. Tapi Nabi tak ada kata satu. Lalu esok kan tak ada kau sekarang habuk. Nabi tanya jiran dia, makcik tahu siapa, tahu baru sama pahlawan. Ada dah demi boleh tak ambil siarah dia? Boleh ambil siarah. Cerita pendeknya boleh. Wak naik Nabi kejut makcik tu. Orang yang aku kena, orang yang aku buat uduh, orang yang aku buat setara ning, bunyi aku remeh naik tengok. Mengikut riwayat, akhir sekali perempuan itu masih Islam. Kita akhlak. Orang tengok kita, orang tak sedih. Tahu dia mau pergi masjid, tak lagi kawan. Berangan apa tu. Kau tengok kita. Sombong. Takabur. Riya. Ujub. Apa? Pasal aku penceramah hebat. Pasal aku sahur. Kakak iblis ni pandai sungguh. Dia tertikai dia tu rebah belepin kita. Akhlak kita tidak menggambarkan orang berminat. Musafir mari nak berhenti kereta situ, muka sini ke tempat pelacungnya bela ni kan musafir ramai mari. Dia mencarilah masjid, pasal tempat masjid ni tempat dia kecil. Dia tak naik sembahyang tahiyatul masjid, jarang-jarang, kadang-kadang. Dia mencari.
Dia mana tahu tanah pun cerita tu. Orang sini tahu lah pun cerita. Dia bertanya, cik, tanah mana? Tu, tulis dah kata. Tak tengok. Tak jadi kecil dia. Nampak? Ni orang masjid. Serba ni. Nampak? Percakapan kita, akhlak kita. Dia tegak tanya, Tuan Haji, mana tandasnya? Muka orang yang mari sini bagai-bagai negeri. Tentu bunyi Tuan Haji, mana tandasnya? Tentu orang luar. Kalau orang Pasir Putih, hamba. Tentu kecil lagi tu. Tak nampak ke? Oh, kita. Oh, kecil luar ada. Tu, dah tulis tu kan? Bunyi lain orang dah pun kecil dah. Tak nampak? Bunta. Penat nak ayat tuan-tuan. Dia berkelik negeri dia ayat ke dia? Allah, dia kata, saya pergi hari tu dekat mana tu yang dekat air terjun tu, dia kata. Saya bekerja-kerja nak ke tandas. Saya tanya Pak Haji tu. Saya kata, Tuan Haji mana tandas? Dia pun cakap luar juga. Tu tak nampak ke? Buta. Dia marah. Tak jadi kencing saya. Boleh faham tuan-tuan? Padahal kita main masjid dah. Sebab itu kita kena lihat, adakah diri aku ni ada daya tarikan pada orang lain? Dengan akhlak percakapan aku menyebabkan orang berminat mari. Ataupun ada unsur penolakan. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sendiri yang mensolinkan diri aku, menyebabkan orang tidak berminat mari. Tak ada orang yang tak saya masuk syurga tuan-tuan. Tak ada orang yang tak saya mari masjid. Tak ada orang yang tak saya mari sembahyang Jumaat. Dia tahu juga, dia reti juga. Tapi bagaimana daya tarikan supaya biar dia bersama. Inilah nak ayat berat ringannya kita dalam dunia dakwah. Hari ni kita nampak, kita tempelak mereka yang tak mari lah. Siap tu. Jadi patut tekuk pun tak mari. Kok dia tu. Memang bakar tidak masjid. Tahu kenal. Enggak kawin lama duduk dapur. Nak dia tu jatuh dia lagi. Tu dia. Bukan main masjid. Habis besing masjid buat klip dia. Kau malah gek ya, jangan suruh hari tu. Kita beli 3 dosen. Tinggal so, puyu. Nak klip popok dia. Mau timai ada 2 putih. Tu email dulu tu. Nampak tu? Daya tarikan tak ada rasa bayar. Kita dah nampak kesilapan mereka, tapi kita kena belajar kenapa orang tidak berminat mari ke masjid. 1445 kita kena buat postmortem, bedah siasat. Hari ini kita menuding jari kepada mereka. Tetapi hari ini kita kena tanya, bapa orang tidak berminat. Amba buka kedai kopi, kedai makan. Amba duk kutip maru, habis orang kampung ni tak masuk kedai amba. Langsung amba pun pergi kot lain, amba kata ke dia, ni soh lah ni orang buat sehingga tak nampak pintu kedai aku. Tak ikut orang sana. Tak ada pun kita fikir, apa yang orang tak minat mari masuk kedai aku. Pertama sekali makanan yang aku hidang itu menarik kedek. Sedap kedek. Pelbagai kedek. Dan mu sebagai pelayan tu muka setara mana? Muka setara. Cara melayan kecil orang. Pelanggan masuk. Lembut gigi pada lidah. Rebah beleping orang. Ni tak ada yang masuk. Masuk. Tak saya jauh. Yang macam saya beli tak apa. Ramai lagi orang nak beli. Nampak? Pong orang pun duduk. Kat setengah jam tak tanya nak minum ke apa. Pong tobik pula. Pelayan pula. Hot expired. Mari serongnya. Minum apa? Halo. Tengok tak lalu dah. Muka memang comel, potrepi lain. Tengok bawah kaki, poti jambat. Bagaimana tuan-tuan? Lepas tu pula, kedai tu lapu, leh. 5 watt. Mana kenapa min? Dolar kursi karat. Boleh bayar. Esok baru kitab tak baca lagi. Kedai sebelah ni nak ayat ni bersih, makanan tertarik, banyak pelbagai, pelayan pula sweet 17.
Si manis 7.11. Orang tak duduk sengih tu. Orang tengok lain duduk sengih tu gitu. Nak ya. Pun orang masuk. Be. Walaupun tua setara ni pun be lagi nak ya. Ye. Takut kita masuk abe. Tak ubah berpin dah. Oh, jalan dengan tukar lagi. Gayuk cesi. Dia panggil abe. Pergi bulu esok kan. Ni masuk tocik al. Ayah. Cara dia layan kita. Tak ada makan mie apa di waktu biar air dulu. Dia tambah kita dengan air. Ni kau sekarang pun tak ada. Lepas tu mari mesra pula. Mari mana? Oh, alhamdulillah lah. Jeng dok jalan. Jeng kat dah juga molek dah bawa kereta. Ingat orang tersayang. Jaga Kedah. Jangan ingat Kaabah, ingat orang tersayang. Pun kira-kira 7 hia ni plusing. Tak apa 7 hia ialah ni plusing tu mahalah. Ni 7 hia 10 sen saya kat korek orang tu 10 sen. Cak mana 10 sen? Pitih kau 50. Ada leh 10 sen hak tu hamba. Boleh bayar tuan-tuan. Daya tarik. Kedah dia pula ada sing tempat basuh tangan. Ada tandah pula. Ada sudut tempat wuduk, tempat ambil semaya, tempat semaya. Takut belah-belah pun mengorek orang nak semaya dulu. Cuba bayar ke tuan-tuan, infra yang ada di Kedah tu menarik orang. Sudah tentu akan daya tarik. Cuba kita bayarkan masjid kita dengan pelayan yang ada dalam ni. Muka cetung. Kita berasa kita lah yang paling warak. Kita berasa kita lah ada jawatan. Kita berasa kita. Orang musafir mari 3 malam sini, mari rumah natu dia. Tak ada seorang habuk tanya, Pak Cik mari mana? 3 malam dah orang kita tak kenal. Supaya kira sumber dia duduk pucuk tu. Kabar-kabar pun tanya. Adalah mulut lembek sini. Pak Cik mari mana? Mari rumah natu. Siapa dia? Dia. Dia tu kat timeh. Dia ulung. Nak gerak ke? Bila nampak kepentingan barulah bokok belakang. Nah ya, kita tidak ada ikram memuliakan tetamu. Daya tarikan kita. Nah ya. Kita tak buat apa semata. 1444 setelah itu, 1445 setelah itu juga, gitulah dia kita. Malam ni kita nak tarik, nak suruh biar nampak kita, jangan nampak orang luar. Dia ini kita nak tarik. Kita kena belajar bagaimana kita nak tarik orang. Bagaimana kita nak tarik biar rasa berminat mari semaya. Bagaimana nak suruh dia berminat mari dengan orang ajar. Sudah tentu tuan-tuan seperti Ridwanti kata. Nak mengislamkan orang Islam cukup suka. Hari ni kita bukan nak mengislamkan orang kafir lagi. Kita nak mengislamkan orang Islam. Islam dah. Nak eret mari masjid supaya Jumaat. Nak eret orang Islam biar mari dengan orang ngajar. Nak eret orang Islam biar mari belajar Quran. Nak eret orang Islam biar mari malam Jumaat baca Yasin. Nak eret orang Islam biar mari duduk di masjid iktikaf. Nak eret orang Islam biar dia bersedekah. Nak eret orang Islam biar dia amal Islam. Baru kita tu baru kita. Bukan nak mengislamkan seperti yang Nabi islamkan orang, iaitu kafir kering-kering. Cuba bayangkan para sahabat daripada Makkatul Mukarramah, bermula dengan berapa orang? Semua sedia maklum mendapat tetangan yang cukup hebat. Mendapat tetangan yang cukup hebat. Nusuk-nusuk kecek. Nusuk-nusuk. Nak ya. Bila lah Zahir, bila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, barulah tiga-tiga. Belum Sayyidina Umar masuk Islam, duduk bisik-bisik. Dalam bisik pun tahu korang, kotak honyok dah kata. Nabi tengok tidak selamat duduk di Mekah. Langsung Nabi bawa para sahabat berpindah ke Madinatul Munawwarah. Kerana orang di Madinah gayanya itu ada kelembutan. Tala'al badru alaina, disambut sedemikian rupa.
Nabi nak mengislamkan orang kafir. Cuba bayangkan ayat ni, minum arak ni serupa minum air sejuk. Di rumah bertonton simpan arak. Tino ni menek, bunuh anak menek, segala-galanya semua sedia maklum berlaku. Tetapi kekebalan, kekuatan iman para sahabat, mujahadah para sahabat, yakin dengan Islam, yakin dengan janji Allah, sanggup segala-galanya. Bayarkan daripada Mekah nak pergi ke Madinah, kita pergi Mekah ke Madinah, pergi buat haji, buat umrah, orang besok pergi cuba bayangkanlah, naik bah pun berhenti arah anak 2-3 arah anak, pah kecing-kecing, pah kecing-kecing, pah kecing-kecing tu naik bah, orang bagi air, makan kurma, datang bah ni lari berpindah daripada Mekah ke Madinah, lalu ke dalam batu-batu yang tajam-tajam, nusuk beringat. Cuba bayangkan orang bawa Islam sampai kita mau pun siapa boleh bapak kita? Mak ayah kita nak yakwi, nak boleh buat kebun di dabung ni. Ni ada lagi, masih ada lagi hak tua-tua. Geruk dengan dia. Yang kapuk mana ada censur? Mana ada censur? Kapuk ke? Kong. Sekar, 2 ekar, 3 ekar. Bukan tanah rata. Bercongik mula mak kita buat naik anak kita. Tonggek kau mati. Nak boleh buat naik. Tanah diri. Duk tanah diri bunyi kakak tu. Hong. Berok sini. Ayuh kita kata ke dia, berok molek lah. Mata bunyi pula mula lain. Nak boleh sampai setara. Generasi baru ni mari ada tak lagu ni dia. Ketanya generasi hak lama-lama. Kabar-kabar boleh kita pun jual, pas jual. Nampak? Tak boleh nampak pitih sikit. Kita tengok buah pun tak sih. Nampak? Kita tak nilai sikit rambut usaha. Kita nak seronok. Tapi mujahadah orang-orang tua kita dulu begitu sekali. Dan hamba percaya masjid Dabung ni dulu bukan gini. Boleh bayarlah masjid dulu kayu je. Surah. Tahun berapa baru ada jambatan tu? Dabung. Dulu tak kot raya sunat tu. Nampak orang tua tu hanggup belakang. Nak boleh saudara. Kabar-kabar bina masjid sampai gini. Aku bukan suruh membuat masjid. Aku suruh memari atau sid. Aku nak boleh bina Islam sedemikian rupa. Perang. Membunuh berapa ramai sahabat mati syahid. Aku bukan nak suruh hotu, aku nak suruh mari semaya. Mu ni nak yakwi tak nilai sikit gap. Kita juga bisa jemleh hak gemulah taknya kita nak guna pun beringat benar saya bagai lama buku yang kain kuning sifat nak ya cucu nak tengok ni bagai mahal ni bagai lama ni gemulah taknya mula pun mati kita boleh cucu kita buat kerak koksi mula Allah berapa beluh kayu dengan bagai itunya pasal kita tak erti nilai. Lebih-lebih lagi Islam berjual sampai kita mau sehingga hijrah tak payah cerita lah al-maklum laka bawa para sahabat dengan satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nak menyelamatkan Islam. Kerana di Madinah masyarakat dia boleh terima, di Mekah banyak musuh. Kita kena melangkah ke Madinah, mengatur strategi bagaimana untuk kita kembali semula ke Mekah. Disusun atur daulah Islamiyah di Madinah. Mantap. Sehingga kan bila berjaya
Idza jaa nasrullahi wal fath. Nampak? Aku bukan suruh siapa gitu mau. Aku nak suruh nak hijrah daripada rumah mu main rumah aku ke. 3 lakoh, 4 lakoh. 1001 jawapan. Gabriel ni. Gabriel. Betul-betul mau hidup tak ada arti langsung. Betul-betul mau hidup untuk cari makan. Celak mata pagi cari makan, pas makan, kenyang tidur, ada gu hamba, romoh, pas tidur pula, pas esok cari makan pula. Mu ni Gabriel. Gabriel mu ni. Mu duduk di bumi aku, meneduh dengan langit aku. Mu guna anggota yang aku beri kamu. Mu nafas dengan nafas aku bagi. Segala-galanya milik aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kamu belaka ya Allah. Pasal itu milikmu. Kabar-kabarmu tidak mensyukuri nikmat aku bagi. Mu tak mari rumah aku. Tak ikat panggil aku. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Kalau mu nak berjaya, mu nak duduk dabung ni, mu marilah semaya masjid. Aku royak dah. Aku royak dah. Tapi mu tak era. Mu buat cara mu sendiri. Sebab itulah kehidupanmu tidak berjaya. Pasal mu buat kaedah mu sendiri. Mu berasa mu berjaya, tetapi hakikatnya mu tidak berjaya. Mu alhamdulillah dah, tak apa dah. Kalau mati malam ni pun tak apa dah. Tapi yang mu nak tinggal ialah anak-anakmu. Mu nak tinggal harta-harta yang mu miliki itu akan menjadi fitnah kepadamu. Anak balah geger duduk berebut syaka tanah. Lagu mana mu dak kubur? Yang mung tu nak ayat tak tahu kucai, tak tahu panas, tak tahu ribut, tak tahu kemalas, tak tahu kesia, tak ada kata takut untuk dapatkan benda tu. Kabar-kabar bolehkah anakmu mati duk kutip balah. Hakikatnya mu nak menyenangkan anak, tetapi sebaliknya. Kerana mu beri harta material ke anak mu, tapi mu tak beri keimanan dalaman pada dia. Mu tak gerak anakmu semaya subuh waktu pagi. Mu sendiri pun tak semaya subuh. Mu sendiri pun berungar. Tempat mula-mula mugi iaitu kedai kopi. Mu tak mari rumah aku. Siapa dia mu? Kedai kopi buka pukul 7. Rumah aku ni buka pukul 5.51. Sekolah mu tempat mu mengajar tu 7.30. Pejabat hak mu saya tu pukul 8. Rumah aku ni pukul 5.51. Tak ada orang mari. Siapa dia mu sebenarnya? Mu khabar ke dia? Tino cara tino, jatah cara jatah. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun. Untuk khabar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa ajal mu tak suruh royak. Mu ada nyakit kau, tak ada nyakit kau, mu tua kau, mu muda kau, tino jatah kau, ada pakak kau gapo, bila dah siapa tika tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu khabar kau. Ya sedar hati sangatmu. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat semua. Kakak ambo mati di usia 40. Sakit dalam perut. Kakak ambo. Dia mati di kanan keris. Kebetulan suami dia kerja sana. Mak ambo masih ada lagi ketika tu. Dan usia mak ambo mencangkau dekat 80. Ambo masih ingat lagi dalam ingatan mak ambo kata ke dia. Dia kata, Allah, dulu mak mandimu ketika mu kecil. Ketika mu kecil mak mandimu. Rupa-rupanya mu mati pun mak mandi cukup. Atas kertas sudah tentu anak mandi mak akan mati dulu. Tetapi bukan begitu keadaan. Bila dia Allah Ta'ala kehendak kita kira siapa anak kau, mak kau, ayah dulu kau, anak dulu kau, iza ja'a ajaluhum. Kalau kita faham lagu tu, tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali hamba sendiri, kalau kita masih lagi tahun 1445 masih duduk dalam tahap yang tuluh, Allahu Rabbi ya Karim, jawablah sendiri tuan-tuan. Kalau semaya subuh di masjid ni masih ada 4-5 ni orang lagi, jawablah kita tuan-tuan. Depan Allah Ta'ala, bukan nak jawab depan Tok Imam, bukan nak jawab depan Tok Bilal, bukan nak jawab depan siapa dia. Agak-agak jawapan kita Allah Ta'ala terima ke dia. Kalau Allah Ta'ala terima, selekeh.
Tak ada ya Allah nak pergi Zuhur. Engkau ya Allah kita tak tahu ramai duk dabung kan. Klik ngawih kadang-kadang pukul 12.30 lepas tu getuh kapal gini tangan. Bagi ambil anak pula cucu sekolah. Tak ada Zuhur ya Allah. Kalau tak ada ya Allah. Dabung kan? Oh Allah. Biasalah biasa. Tak menagih dah petang kan? Petang ya Allah. Tak ada pula. Masa muka kita pun nak say juga. Kedah nak kecek juga. Kalau tidak orang duk kecek harga tu kita nampak bodoh, telajuk. Lopo, tak say dengan orang. Nak juga minai kedah. Lepas tu kadang-kadang bawa orang cucu, waktu tak ada. Oh ya Allah, ramai cucu mu ni. Gingori ya, gingori. Gingori. Ngori kau tak ada ya Allah. Muka hamba ramai, hak tu kecing, hak ni berok. Hak tu nak nasib, siap kau bini hamba tak ada. Pertama tulis bini hamba. Cik tengok, jolo. Risau. Risau kau tak dia nak dengar juga berita. Pasal bunyi kata, oh hak menteri besar Kedah tu kena igak puluh. Dia nak tahu juga cerita. Jolo sungguh Kedah. Esok orang kecek Kedah, orang sebut gitu, orang kelopor, nampak bodoh sajuk hamba. Hamba nak tengok juga berita, hak tu tak dia tu. Dah tak apalah kalau gitu kak. Jolo. Moga-moga ni kena tahulah kau. Tak kena tahulah kau. Kena igak apa, jolo, kodok ke apa gitu. Pergi subuh lah. Pasal subuh tak ada apa sekarang dah. Kedah bertutup. Buat Kedah tidur lagi. Nama hamba pun tak khabar dah. Agak kot daripada kita perhati mau kodok. Kalau tiada timur selesai. Lepas kodok. Hamba cara hamba, tuan-tuan cara tuan-tuan. Fikir-fikir. Kalau 2 kok 1445 ni kita tidak mengorok langkah lagi. Tak muhasah diri lagi. Aku ni duduk umur sekian dah. Saing aku ramai dah yang sesama dengan aku duduk sini. Dan hak duduk kubur tidak semestinya hak tua saja. Bukan tino jatuh saja. Siapa-siapa dia saja. Maka sebab itulah bermula 1 Muharram, 2 Muharram ini. Aku menadah tangan padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Pilihlah aku ya Allah. Untuk berada di rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Pilihlah aku juga ya Allah. Untuk semaya jemaah ya Allah. Aku tak seroyak kau orang, tapi aku bisik denganmu ya Allah. Tolong bagilah kekuatan pada aku ya Allah. Banyaknya aku mego seteh. Aku nak lepas dah tahun 1405 tak sida pego kakak tu. Makan tu amu tak semego dah, tak semego. Ayat begitu. Belum pada ni amu duk jamu dia. Dengan telur, dia nak makan telur, amu bagi telur. Nah, amu tak sida, tak sida. Boleh faham tuan-tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sejam dah kuliah. Hamba tengok hamba start 8-5 minit, sekarang ni 9-5 minit. Orang umur supaya tuan-tuan ni tak boleh ngaji banyak. Selera memang banyak, selera, tapi kemampuan tak boleh banyak. Ketanya mulut sejam 2 jam lagi boleh. Tapi kemampuan sudah nampak tidak mampu. Tengok kaki sudah. Tengok. Taklah demo dinding. Ni, hak duduk jajan. Duduk kereta, wah kereta. Hamba belah-belah saruh pemata tengok. Tak lagi. Orang di US telah buat kajian. Orang umur supaya kita manusia dia tak boleh bagi tumpuan lepas pada sejam lebih. Tak usah kecek lah. Lepas pada sejam dia mesti tak boleh bagi tumpuan. Dia mesti tubik kau ni, tubik kau ni. Ngelah kali tubik kau pitu. Walau ambil semaya, faham ambil. Dia ingat kau tak tengok, faham ambil. Tapi kalau bertanya setengah dia lagi boleh. Boleh tak nak mari pulak payah. Memang perangai kita gitu. Supaya kita tolak. Bini tolak kita ni. Enggak kita tak boleh jalan, tapi ni boleh jalan lagi kan. Ni hak tolak, hak set tolak. Bini tolak. Pung lalu ibu tunggal. Boleh hak muda tu. Bini kata, "Kenapa dia hak muda? Mung pun aku tolak." Bini kata, "Tolak lagi kau, mampu situ." Dia lebih kurang kita ni nak report kita. Ketanya setengah jam lagi boleh, tapi kaki nampak lutut le kat atas tu nampak dulu. Padahal dulu tuan-tuan, mudah-mudahan nampak yang lontar ke. Kitab tak ada baca tuan-tuan, itu baru mukadimah. Kena mari semula pula tuan-tuan. Insya-Allah. Terima kasih kepada masyarakat Dabung. Ya. Bermula daripada pagi tadi dengan kuliah duha. Syabas dan tahniah ibu-ibu. Petang tadi kita berkelah di Gua Ikan. Dan malam ni kita bersama di sini. 3 kuliah kita.
Dan mudah-mudahan hamba sapa sini, mari sini bersama dengan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan daripada 2 rakaat akan jadi 4 jadi 8 jadi 16. Biar siapa satu perikat tu email hamba klik tak muat, dia email kata klik dah separuh, tak muat sajuk semaya, bahaya semaya pergi jalan. Biar viral dalam Facebook masjid di Dabung tu email suruh klik separuh, orang tentu akan tanya apa lah kalau tahu, oh tak muat siapa semaya atas jalan, membahayakan. Boleh faham tak email? Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala bersama dengan hamba ni ada tabung di belakang untuk muslimin dan muslimat. 28 hari bulan ni masjid iktikaf hamba, Masjid Al-Hidayah Tok Wei Ahmad di Padang Pak Ahmad tu tiap-tiap tahun hamba meraihkan program dengan anak-anak yatim, dan hamba meraihkan mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 28 hari bulan ni mereka akan mari mu'alaf daripada Perkim, kebanyakan daripada Sabah dan Sarawak akan mari. Dia orang akan duduk di masjid hamba, dan hamba akan buat pengisian untuk dia. Hamba akan bagi tazkirah untuk mereka, dan pada waktu malamnya hamba jadikan forum bersama dengan mereka, minta dia cerita bagaimanakah titik permulaan yang menyebabkan dia boleh masuk Islam. Ibu-ibu ada di antara mereka keluarga sudah tidak terima, suatu keluarga tak terima. Ada keluarga yang boleh terima, tetapi bila dia balik dia tak sembahyang di rumah dia. Dia keluar daripada rumah dia pergi, wah, siapa tahu Zuhur dia pergi sembahyang lah, asar dia sembahyang lah, makan bagi tentu dia tak makan dah. Pasal Islam kalimah la ilaha illallah membataskan dia makan dengan orang yang tidak Islam. Hamba pun meraihkanlah jawatan kuasa hamba, masyarakat hamba situ meraihkan mereka. Mereka akan mari dalam sebuah tibah, kurang lebih 40 orang lelaki dan perempuan, dan begitu juga anak-anak yatim yang menghafaz Al-Quran di Pondok Hidayatul Sibyan. Jadi kami meraihkan mereka. Dan siapa dia yang nak infak, nak bersama dalam hal ini, program ini, bagilah sumbangan. Kerana dengan pitih tuan-tuan yang beri makan ke dia, dan hamba akan beli kain-kain untuk mereka. Hak jantan beri kain pelekat, hak perempuan kami bagi kain pah. Begitulah juga anak-anak yatim, pernah kami bagi pada anak yatim 50 hiasan. Sukanya mereka, seronoknya mereka, terutama sekali orang yang masuk Islam, kita kena ikramkan dia. Biar kita kena tunjuk bahawasanya Islam ni meraihkan mereka masuk Islam. Dan sebab itu mereka bila bunyi saja program ni masjid hamba, mengikut pengaruh dia tu, berebut nak mari ustaz, berebut nak mari. Bapa pasal hamba banyak kali cuma hamba raihkan mereka, raihkan mereka. Nak ya, ikramkan mereka. Nak ya, berebut nak raihkan, terutama sekali hak tin. Pakak nak belakang tu email siapa nak 3 orang. Dah ada nung kata ni. Nak ya. Jadi alhamdulillah. InsyaAllah tabung tu ada sebelah perempuan, tabung tu ada sebelah lelaki. Amo tidak minta nak banyak, 10 hias orang. Amo tak si waktu saat ngancam tak sabuh. Kadang-kadang kita main masjid tak buat pitih dah. Saat bawa. Kan? Boleh pada tuan-tuan lah, ikutlah berapa seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu Allah Ta'ala jadikan kebajikan untuk kita. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Siapa-siapa dia yang menginfak dan bersedekah sesuatu daripada yang dia miliki, fa huwa yukhlifu, maka percaya dia Allah yukhlifu akan ganti insya-Allah. Awal-awal lagi hamba ucapkan ribuan terima kasih. Ada orang nak tanya? Ya. Kalau dengar orang dulu-dulu, dia banyak. Kalau kita ni tidak faham masalah seperti ni, kita ucap rupiah syahadat tu tidak sampai dulu. Itu pada Ya. Yang kedua masalah ni, nak ucap Muhammad Rasulullah tu, dia kata kita kena faham kita tak masalah itu. Duduk dia sifat dia, dia baru sampai mana baru. Itu kan dia. Ada lagi? Ada lagi? Tak kelik lama ni. Pada ada betul kan? Yang pertama, pernah orang tanya arwah Ustaz Ismail Khamis ketika dia menyampaikan ceramah kepada bakal-bakal haji di Masjid Temeluh. Dari ceramah dia tu ada seorang makcik tanya. Dia kata, Ustaz, dia kata, makcik ni naik nama dah.
Cuma orang kata kalau makcik tak boleh sifat 20, tak sah makcik pergi haji. Tak nak tidur makcik. Tak nak tidur makcik, orang kata tak sah. Langsung Ismail kamu pun tanya, makcik, siapa dia yang maha kaya? Allah. Siapa dia yang maha berkuasa? Allah. Siapa dia yang maha alim? Allah. Ya Allah dah tu makcik. Nak ke apa lagi? Adakah kita nak pilih kita menerima bahawasanya Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Cuma bila nak ayat korek, kita nak satu persatu. Tetapi hakikatnya hati kita sudah menerima yang Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Ya Allah. Supaya meroyak di awal-awal tadi, motosikal ada dah. Cuma untuk nak comel lotel lagi, mungkin nak faham apa dia hak mu kata. Langsung orang baru masuk Islam, dia ngaji dulu ke, dia mengucap dulu. Sudah tentu dia mengucap dulu. Bila dia menerima dua ucapan itu, langsunglah dia Muslim. Untuk lebih meningkatkan lagi kepada mukmin, muttaqin, muqarrabin, supaya ayah haji kata tadi. Boleh faham hak mu kata, tuntutan seterusnya, goni lagi, itu makam ilmu. Dari masa ke semasa. Kalaulah Islam buat payah lagu tu, kena faham dulu 2 kalimah syahadah baru boleh masuk Islam. Jawab sendirilah tuan-tuan. Pun bila Allah Ta'ala campur taufik hidayah kepada sianu-sianu, langsung dia khabarkan ke Tok Imeh. Tok Imeh, amu nak masuk Islam Tok Imeh. Tok Imeh pun sambut selalu, sorong tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Islam berking pun ambil ngajar lah. Nampak? Lesen boleh dah. Boleh payah dia. Boleh. Lagi? Tanyalah. Dia tanyalah nak boleh nyakit. Tak berani tanya je. Dia dulu tanya ni. Dia balas pada soalan tadi, dia kata tadi saya kata menekuk. Ni macam mana boleh sekiranya isteri ni berkembang kuat, dia bila bersama tu lelaki tak sih. Bagaimana cara dia nak balas tadi ni. Balas set ni. Sama ada suami dia tu tak sih, dua keadaan. Suami dia berselera, bertenaga, cuma dia tak naik syekh. Beza kan? Dia tak ada masalah, tapi dia tak selera tengok. Pasal tengok sopa atu mak lima. Soalnya dah nak tidur buai gigi, rambut bau tak terhoyak. So tak boleh nak masalah ke suami, kerana daya tarikan itu tidak. Tak ada mari. Sebab itu dalam kitab Muhimmah, isteri kena pakai wangi-wangian. Mulut bagaikan bau kasturi. Nak ya. Dalam kitab Muhimmah, tugas tanggungjawab seorang isteri. Isteri mesti pakai wangi-wangian. Dan wangi-wangian tu biar suami lulu dan syaruk lulu. Jangan hak syaruk aja lulu, suami tak lulu. Pasal ada suami hak jenis darat, dia tak boleh bau pening. Kita nak romantik, ceh masuk. Allah mengalah kali tidur luar. Suka ya. Dia kena tanya, abang boleh hak ni abang? Boleh. Oh tak boleh pening aku. Muka kakak darat. Hawa-hawa. Ni tak apa, tahan sikit. So, yang kedua, isteri dia kena
perbaikan mulut dia. Moga bayangkan jering gelung petang, moga duk dabung mari mudah. Zeng tembuh. Ni ke pula. Kenapa? Ni sopat. Bak yang kedua memang dia tak nak. Memang dia tak berkemampuan. Orang bertanya dosa kedua. Dia berbeza dengan lelaki dan perempuan. Isteri kena tolong berikhtiar. Token mula-mula nikah dulu dak. Bila start dak tu, sekat kerja patah ring. Kerja kuat laju. Habis bukit kukah. Habis laut berenang. Habis hutan masuk. Pun di usia lagu ni teruk lah. Kena cari ikhtiar. Kena cari ikhtiar. Doa dengan Allah Ta'ala. Jangan gaduh nak royak kata dosa demo. Dia berkata si teruk. Ada orang tak si. Lain dengan soalan demo tadi. Demo expire. Dan dia nak makan juga expire lagi. Suka kau yang phone ni. Tu belum Ustaz Zahidrus jawab lagi tu. Nyambung yang tapi tak. Boleh faham? No, ya. Lama pun sampai ke satu peringkat mengadu ke qadi. Ni 3 hari dia ngadu dah. Cik Min kata berapa malam? Baru 3 malam. Tak erok. Nanti tengok malam kepak. Lama demo pak tanah. Ngomo dia. Nanti kat dulu gadah. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, makan tahun. Nak ya. Baru boleh adukan pada qadi. Dapatkan khidmat daripada qadi. Qadi kata kami. Nak ya. Bukan semudah tu. Tak usah royak kat orang lah. Royak ke qadi tu. Ni dia royak ke guru. Hak dia omong tak jadi apa. Kat setahun dah tidur saja. Dia tidur wakati yang datang kati. Orang tu pergi royak ke orang tu. Oh, nampak semak dia tu. Misal ni. Tapi bini dia royak. Tak erok. Tak malu tu lelaki kita. Buka air tu lelaki kita. Dia bertiga-tiga, bertiga-tiga. Masa erok. Kenapa? Tokoh mak royak. Bola tanya flat-flat. Alah, boleh ni. Nanti tunggu saat saya terus mari dah tanya. Ambo tak berhenti nak jawab. Tak maklah hak set-set tak erok tu kan. Lagi? Ada lah dulu dah. Baik.